Beechcraft Super King Air B200T TUDM. Kategori: jenis, pesawat rondaan maritim pengawasan ringan. Fungsi utama: rondaan maritim, pengawasan pesisir dan zon ekonomi eksklusif (Z). Misi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Spesifikasi umum: pengilang, Beechcraft, subsidiari Textron Aviation, S. Engine, 2 Pratt Whitney Canada PT6A 42 Turboprop. Kuasa, 850 shp setiap satu. Crew, 2 juruterbang dan pegawai misi, bergantung pada konfigurasi. Dimensi: panjang, 13.36 meter. Rentang sayap, 16.61 meter. Tinggi, 4.57 meter. Berat maksimum berlepas, MTO 5,670 kg. Prestasi: kelajuan maksimum, 540 km/J. Jarak operasi, 3,600 km. Ketinggian maksimum, 10,670 meter. Keupayaan: dilengkapi dengan radar maritim, kapsul elektro-optik garis miring inframerah, FLIR, sistem komunikasi taktikal, tangki bahan api tambahan untuk misi jarak jauh. Peranan: menyokong keselamatan perairan Malaysia bersama CN-235 MPA. Digunakan secara meluas dalam rondaan maritim dan sokongan operasi APMM, PLDM. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.